넌 포기하고 싶은 꿈 언제부터 걷고 싶어 until the end of time 지금 난 간절히 원해 Okay. Pernah tak kita betul-betul faham apa yang sedang berlaku dalam situasi tadi tu? Betul ke kanak-kanak ni dia sekadar menangis tanpa sebab? Ataupun sebenarnya dia sedang mengalami satu emosi yang tak mampu dia nak jelaskan dengan kata-kata? Hai, Assalamualaikum semua. Nama saya A-M-I-R-A-H, Amira. Saya daripada kelas E19. Dan pada hari ini, kita nak borak sedikit tentang satu bidang pembelajaran dalam kurikulum prasekolah tahun 2026. Saya nak tunjuk sesuatu. Dekat belakang saya ni, Wow! sini balik. Ada prasekolah bintang IPG Kampus Bahasa Melayu. Jadi, kurikulum tadi akan diaplikasikan untuk kanak-kanak prasekolah mulai daripada tahun 2026. Jadi, kita cakap pasal kurikulum apa tadi? Kurikulum Prasekolah 2026 ataupun singkatan dia KP26. Dalam KP26 ni, khususnya dalam bidang pembelajaran sosio-emosi, dia menekankan ataupun difokuskan kepada perkembangan apa? Emosi. Apa tak dengar? Perkembangan apa? Emosi. Perkembangan emosi, betul. Dan juga satu lagi, perkembangan apa? Emosi dan Sosial. sosial, betul. Tepat, mantap sekali. Okey. Jadi dia menekankan perkembangan emosi dan juga sosial murid-murid ataupun kanak-kanak. Okey. Macam contohnya dalam bidang pembelajaran ni, dia tekankan macam mana kanak-kanak tu rasa, macam mana kanak-kanak tu mengalami, memahami dan juga menguruskan mereka punya perasaan, mereka punya emosi tu, dan juga cara mereka berhubung dengan orang di sekeliling mereka, hubungan baik mereka dengan orang di sekeliling. Tak kisahlah orang sekeliling tu rakan-rakan ke, guru ke, ibu bapa ke, adik-beradik, saudara mara. Yang penting orang di sekeliling mereka. Mereka kena adakan, wujudkan hubungan yang baik dengan orang di sekeliling. Dalam kehidupan seharian, kita sebagai manusia tak lari daripada mengalami pelbagai jenis emosi. Kadang-kadang tu kita berasa gembira apabila sesuatu yang baik berlaku. Kadang-kadang juga kita rasa sedih apabila kita kehilangan sesuatu. Tapi kita boleh juga berasa marah apabila sesuatu yang kita inginkan tu tak dapat dipenuhi. Dan kadang-kadang kita juga akan rasa takut bila kita mengalami sesuatu yang tidak pasti ataupun kita terjumpa dengan hantu. Namun, itu kita cerita daripada pandangan orang dewasa. Cuba bayangkan, kalau kanak-kanak, emosi ni masih lagi samar-samar daripada fahaman mereka. Mereka masih tidak faham lagi apa itu emosi sebenarnya. Jadi, saya rasa ada beberapa soalan yang timbul dekat kotak fikiran saya. Awak semua rasakan kanak-kanak ni, mereka dah betul-betul ke faham emosi tu apa? Mereka dah dapat kenal pasti ke emosi tu apa? Selalunya kanak-kanak dia cuma dapat rasa emosi tu, tetapi mereka tak dapat nak namakan ataupun mereka tak dapat nak jelaskan tentang emosi tu. Okey, sekarang ni saya nak minta pandangan ataupun pendapat kawan-kawan. Okey, saya janji sikit saya nak minta pendapat tu. Okey, jadi pada pendapat awak semua lah kan, kenapa kanak-kanak ni dia lebih suka untuk ekspresikan perasaan mereka melalui tingkah laku? Macam contohnya bila mereka happy, mereka lompat-lompat.
sesuatu, mereka menangis. Mereka golek-golekkan lantai, merengek, menjerit. Berbanding mereka ekspresikan melalui perkataan. Cuba fikir, kenapa? Cuba fikir. Dapat tak jawapan dia? Tahu tak tahu? Sebabnya kan, perkara ni dia berlaku sebab kemahiran bahasa kanak-kanak ni dia masa tahap prasekolah ni, umur dia 5 hingga 6 tahun ni, dia punya bahasa, mereka punya bahasa masih lagi berkembang. Jadi mereka tak dapatlah mereka belum kuasai lagi kemahiran bahasa untuk ekspresikan mereka punya emosi ni. Itulah jawapan dia. Saya yang tanya, saya pula yang jawab. Seperti yang kita semua sedia maklum, bidang sosial emosi memberi tumpuan kepada pembangunan emosi dan juga sosial kanak-kanak secara menyeluruh. Ini termasuk keupayaan untuk mereka kenal emosi, faham emosi mereka dan juga orang lain, serta mengawal perasaan dan bina hubungan sosial yang positif. Macam contohnya dekat sekolah. Perbandingan dekat sekolah dengan dekat rumah. Macam dekat rumah, murid-murid tak dapat belajar apa itu erti berkongsi, menunggu giliran. Jadi apabila mereka masuk ke alam persekolahan, mereka secara tidak langsung perlu menguasai kemahiran berkongsi dan juga kemahiran menunggu giliran. Kerana apa? Macam contohnya peralatan ataupun permainan dekat sekolah tak sama banyak dengan kuantiti murid-murid. Jadi mereka perlulah belajar berkongsi supaya semua dapat main, tetapi pada masa yang ditetapkan. Janganlah satu permainan tu 5 orang terus nak main. Tak boleh lah macam tu kan. Jadi mereka perlu, kita sebagai guru perlu bimbing mereka, perlu tunjuk ajar macam mana kemahiran berkongsi tu. Tapi kita bukanlah berkongsi ni, bukanlah kita terapkan kemahiran berkongsi ni secara tidak langsung lah kepada kanak-kanak, kepada murid-murid kita. Macam contohnya apabila nak main kereta mainan, tapi kereta mainan tu ada satu je. Jadi kita kena pupuk mereka untuk saling berkongsi. Macam okey, murid A dengan murid B, dua-dua nak main. Okey, kita kena cakap elok-elok, kita kena terapkan ilmu-ilmu ni secara lembut. Janganlah nak nekan-nekan kanak-kanak tu. Tak boleh lah macam tu lah. Macam contoh murid A Fifi, murid B Sarah. Macam tu lah. Macam Sarah, Fifi, kamu berdua kena berkongsi tau. Jangan gaduh-gaduh, sebab nanti kalau gaduh-gaduh cikgu tak bagi main. Macam tu lah, something like that lah. Dan juga tunggu giliran. Apabila kawan lain nak main juga, cakap dengan murid tu dulu, awak tunggu sekejap ya, habis Fifi dengan Sarah main, baru awak boleh main. Dengan kita terapkan kemahiran ni dalam diri kanak-kanak, dalam diri murid-murid kita, mereka secara tak langsung dapat pupuk nilai sifat empati, nilai empati dalam diri kanak-kanak tu. Jadi mereka akan rasa kesian dekat kawan-kawan kalau tak dapat main tu. Jadi mereka tak adalah main lama-lama, sebab kawan belakang nak main juga. Macam tu. Assalamualaikum murid-murid. Waalaikumsalam cikgu. Macam tak gembira je. Assalamualaikum murid-murid. Waalaikumsalam cikgu. Ni dah betul ke? Okey, hari ni kan kita nak belajar pasal sesuatu benda. Kamu boleh teka tak nak belajar apa? Tak tahu. Hijri tahu. Pasal haiwan cikgu. Betul, pasal haiwan. Macam nak awak tahu pasal haiwan ni je? Sebab ni lembu. Betul, ni lembu. Jadi, okey, lembu ni ada dekat mana? Kat rumah Hijri. Kerana Hijri ada lembu. Ada. Okey, kita nak belajar pasal haiwan. Jadi cikgu bawa lembu ni untuk kamu berlakon jadi lembu. Tapi cikgu ada satu je. Kamu kena berkongsi tau. Okey, Fifi pakai dulu. Ni pakai je. Tahu? Aku jadi lembu dulu. Jadi cikgu. Lembu. Kenapa
Macam kongsi begini. Fifi, apa yang kamu rasa Saya sekarang? tak tahu lah cikgu. Kamu rasa macam kamu nak meronta-ronta ke? Ya. Nak marah ke? Ya. Kamu nak marah ke? Saya rasa kamu ni sekarang ni, kamu rasa sedih. Kamu sekarang ni tengah rasa sedih, Fifi. Kamu rasa nak menangis betul? Kamu dah menangis. Kamu tengah rasa sedih ni. Tak apa. Kita marah Hijri. Cikgu tanya Hijri rasa apa? Ha? Cikgu tanya lah Hijri rasa Oh, apa? Hijri rasa apa pula? Rasa gembira. Mana boleh rasa gembira atas kesedihan Fifi? Kan Hijri ada lembu. Salam-salam Lembu maaf. Fifi. Kongsi. Salam tuntun. Sabar. Lepas ni kamu nak bersabar ke tidak? Sabarlah cikgu. Okey, peluk. Dah tengok kan video tadi? Jadi, dalam situasi dekat video tadi tu, Fifi, iaitu murid A, dia tunjukkan ekspresi ataupun ditunjukkan perasaan dia melalui tingkah laku. Tingkah laku apa? Menangis. Jadi, dengan dia menangis tu, kita dapat tahulah. Ia tahu macam menangis tu macam tak berapa putus sangat, tapi kita dapat tahu yang dia dah boleh nak kenal pasti emosi dia. Dia dah dapat tahu yang dia tu sekarang, dia tu pada masa tu tengah sedih. Okey. Tapi kan, kalau fikir-fikirkan balik, tanpa bimbingan, tanpa sokongan daripada orang dewasa, daripada orang terdekat, macam guru-guru ataupun ibu bapa Fifi mungkin tak dapat nak kenal pasti emosi yang dia tengah rasa tu. Yang dia tahu pada masa tu mungkin akan jadi, oh, dia kawan ambil mainan dan dia rasa macam nak menjerit, macam nak tantrum. Jadi dia pun menangis. Dia tak tahu sebenarnya yang dia tengah sedih. Dia berasa sedih, lepas tu dia menangis. Kalau tak ada bimbingan, mungkin Fifi akan jadi macam tu. Tetapi dengan adanya bimbingan, Fifi berjaya untuk kenal pasti dan namakan emosi yang dia tengah rasa. Berdasarkan video tadi, cuba awak bayangkan, kalau awak ada jadi cikgu tu, apa yang awak akan buat kalau dua murid awak tengah bergaduh? Seorang ambil mainan seorang lagi dan murid awak seorang lagi tu menangis. Apa awak akan buat? Cuba komen kat bawah. Jadi dalam konteks perkembangan kanak-kanak, emosi ni memainkan peranan yang sangat penting untuk membentuk tingkah laku mereka. Jadi seseorang kanak-kanak menangis ke, menjerit terisak-isak, berguling-guling ke, di hadapan orang ramai. Macam kalau tiba-tiba kita datang beraya rumah jiran, tiba-tiba anak dia duduk golek-golek, menangis-nangis. Kita sebagai orang luar, kita akan ada satu stigma ataupun apa orang kata, perasaan yang macam, anak dia ni tak reti duduk diam ke? Nakal dia budak ni, orang datang pun tak nak diam, orang datang pun nak menjerit-jerit. Sedangkan hakikat yang sebenar-benarnya, kanak-kanak tu sedang cuba untuk ekspresikan mereka punya perasaan. Sebab mereka tak dapat nak ekspresikan melalui percakapan, jadi mereka ekspresikan melalui tingkah laku mereka. Walaupun tingkah laku tu impulsif, tingkah laku tu macam melulu. Tapi sebaliknya dengan kanak-kanak yang mampu untuk kawal emosi mereka, mereka akan jadi lebih tenang sebab mereka mempunyai kesedaran diri. Macam itulah. Okey, bila kita sebut tentang persediaan anak-anak prasekolah, apa agaknya yang pertama sekali muncul dalam fikiran kita? Mesti tentang ABC atau 1, 2, 3 kan? Tapi sebenarnya ada satu kemahiran yang super penting dan ia menjadi fokus utama dalam kurikulum prasekolah 2026. Kemahiran tu ialah keupayaan anak untuk kenal emosi diri sendiri. Jom kita bedah siasat kenapa benda ni penting sangat untuk masa depan mereka. Kita mulakan dengan situasi yang saya rasa semua ibu bapa pernah lalui. Pernah tak rasa buntu, pening kepala bila anak tiba-tiba mengamuk, menangis, merajuk dan kita tak tahu kenapa?
Situasi macam inilah sebenarnya petunjuk paling jelas betapa pentingnya untuk kita faham dunia dalaman mereka. Jadi, apa agaknya yang berlaku bila anak-anak tak pandai nak kenal atau luahkan apa yang mereka rasa? Percayalah, kesannya lebih dalam daripada apa yang kita nampak dari luaran. Jom kita masuk bahagian pertama, kupasan kita. Kesan emosi yang terpendam. Kesan pertama yang paling mudah kita nampak ialah masalah tingkah laku. Emosi yang dipendam tu, ia tetap kena cari jalan keluar. Selalunya, ia keluar dalam bentuk yang kita tak duga. Macam kemarahan yang tiba-tiba meletup, atau dia terus jadi pendiam tak nak cakap apa-apa, atau yang paling biasa, tantrum yang berpanjangan. Seterusnya, ia akan mula menyarang keyakinan diri mereka. Cuba kita bayangkan, membesar tanpa faham kenapa kita rasa sedih, kenapa kita rasa marah. Lama-kelamaan, anak tu mungkin akan mula rasa serba kekurangan, rasa diri tak penting, atau rasa macam, ada yang tak kena ke dengan aku? Dan daripada situ, ia membawa kepada masalah sosial. Logiknya mudah je. Kalau kita pun keliru dengan emosi sendiri, macam mana kita nak faham perasaan orang lain kan? Inilah puncanya kenapa mereka mungkin susah nak berkawan, susah nak bekerjasama ataupun nak patuh pada peraturan. Jadi nampak tak kaitannya? Kegagalan mengenal emosi boleh kacau tingkah laku, makan keyakinan diri dan rosakkan hubungan sosial. Dan yang paling membimbangkan, ia juga akan jejas pencapaian akademik. Susahlah nak fokus belajar kalau dalam hati tu rasa tak keruan. Okey, kita dah tengok sisi yang agak gelap tadi. Sekarang, jom kita tengok pula apa yang berlaku bila kita pasang lampu. Apa kebaikan bila seorang anak tu celik emosi? Gambarannya sangat-sangat berbeza dan positif. Ada 3 tiang seri utama yang akan terbentuk. Pertama, harga diri dan keyakinan. Bila mereka faham perasaan mereka, mereka akan lebih hargai diri sendiri. Kedua, kawalan diri. Mereka boleh urus tingkah laku dan boleh elak tindakan impulsif macam tantrum. Dan yang ketiga, yang paling penting untuk hubungan, ialah empati dan kemahiran sosial. Dia jadi lebih mudah faham orang lain dan bina hubungan yang sihat. Soalan seterusnya, macam mana kita nak pupuk kemahiran ni? Ini adalah kerja berpasukan. Mari kita mulakan dengan persekitaran di sekolah. Di sinilah guru-guru memainkan peranan yang sangat besar sebagai pembimbing emosi anak-anak. Peranan seorang guru tu bukan setakat mengajar ABC atau 1, 2, 3. Sebaliknya, ia adalah satu proses yang berterusan hari demi hari untuk bantu anak-anak faham dunia dalaman mereka. Ia satu bimbingan yang sangat penting. Strategi pertama yang sangat berkesan ialah melalui cerita. Tapi bukan sekadar baca, ia kena interaktif. Contohnya, guru boleh berhenti sekejap dan tanya, agaknya, apa perasaan Arnab sekarang? Atau, kenapa watak beruang tu nampak sedih? Cara ni ajar mereka untuk kaitkan emosi dengan situasi sebenar. Kemudian, kita ada aktiviti lakonan atau role play. Yang ni memang menyeronokkan. Bagi murid peluang untuk berlakon jadi watak gembira, watak marah atau watak takut. Ini membolehkan mereka rasa sendiri emosi tu dalam persekitaran yang selamat. Ia bukan sahaja membina pemahaman, tapi juga keyakinan diri. Dan satu lagi alat bantu yang hebat ialah kad emosi. Emosi ni kan benda yang abstrak, tak nampak. Jadi, bila kita tunjukkan gambar ekspresi muka, ia jadi lebih nyata. Murid boleh tunjuk pada kad yang mewakili perasaan mereka dan cuba namakannya. Satu langkah kecil yang sangat berkesan. Baiklah. Guru juga boleh melaksanakan check-in emosi sebelum memulakan aktiviti. Assalamualaikum murid-murid. Assalamualaikum murid-murid. Waalaikumsalam, cikgu. Kenapa semua lesu je ni? Assalamualaikum murid-murid. Waalaikumsalam, cikgu. Selamat pagi. Selamat pagi, cikgu. Fifi, cuba kamu jawab dengan lebih semangat. Selamat pagi Fifi. Selamat pagi, cikgu. Okey, bolehlah. Okey, hari ni kan, sebelum kita nak masuk apa yang kita nak belajar hari ni, siapa boleh bagi tahu cikgu hari ni hari apa? Hari ni. Ha. Hari ini hari Khamis. Hari Khamis. Betul? Berapa hari bulan? Sembilan hari bulan 4. 9 hari bulan 4 tahun? 2026. Okey, betul. Okey. Fifi pula. Asyik Hijri je bercakap daripada tadi. Cuba kamu. Hijri wakilkan saya je. Tak boleh. Kita kena dua hala. Okey? Okey. Hari Khamis. Macam mana nak Hijri Khamis?
Senyum. Senyum. Dia gembira. Apa? Gembira. Okey. Emosi ni bila awak datang sekolah, semua benda baik berlaku dekat awak. Jadi awak akan rasa apa? Gembira. Gembira. Okey, yang pertama gembira. Yang kedua ni apa? Siapa boleh teka? Emosi apa ni? Tak tahu. Tak tahu, Hijri? Takut. Terbeliak. Oh, takut. Pandailah nak panggil cikgu ni. Ini emosi apa, Fifi? Terbeliak. Takut. Oh. Okey, awak boleh bagi tahu cikgu tak? Bila je awak akan rasa takut? Bila Hijri pandang saya, cikgu. Kenapa awak takut bila Hijri pandang awak? Hijri tu hantu ke? Kekasih? Saya je tahu, cikgu. Awak je tahu. Jadi, bila kita akan rasa takut, bila kita rasa macam sesuatu tu menggerunkan. Okey, kita akan macam apa gerunkan? Macam Hijri apa? Macam cikgu. Cikgu mana ada barang gerunkan? Okey, takut. Yang ketiga, ini barulah emosi cikgu. Jumpa awak setiap hari. Sekejap ya. Sekejap tau. Ni emosi apa pula? Marah. Dia punya kening macam mana? Pandai lah. Fifi buat kening marah. Okey. Macam mana? Okey. So emosi marah ni, bila je awak akan rasa marah? Tahu tak? Bila saya jumpa Fifi. Bila awak jumpa Fifi. Kenapa awak marah bila awak jumpa Fifi? Sebab dia suka mengadu, cikgu. Oh, dia boleh macam tu. Saya mengadu untuk kebaikan saya. Hai, tak boleh macam tu. Kamu berdua kena berbaik-baik je, faham tak? Hai. Jawab faham? Faham. Okey. Jadi marah ni bila rasa macam sesuatu yang kita nak tu, kita tak, benda tu tak menjadi macam apa yang kita nak. Faham tak? Macam Faham, contohnya cikgu. awak nak pergi sekolah, awak nak pakai kasut, tiba-tiba kasut awak ada tai kucing. Awak marah ke tak? Awak marah tak nak kucing tu? Sedih. Waktu sedih. Oh, kenapa kucing ni tak kalau adik awak conteng kerja rumah awak? Tak marah? Hei, marah. Jadi itu adalah contoh perasaan marah. Kita ada lagi pun. Yang ini apa? Perasaan apa ni? Lebih gembira. Ini perasaan apa? Macam cikgu tunjuk gigi. Ni perasaan excited. Oh, saya dalam Melayu apa, cikgu? Cuba fikirkan. Apa maksud excited dalam bahasa Melayu? Cikgu tahu tapi cikgu rasa awak berfikir. Apa yang sedih? Apa yang saya tak dalam bahasa Melayu? Awak kan pandai. Teruja! Yes, pandai. Teruja. Faham tak macam mana nak guna perasaan teruja? Bila je awak akan rasa teruja? Tahu tak? Saya balik sekolah. Awak teruja lah, awak dah dapat balik sekolah, awak dapat tidur. Tak, sebab saya dapat jumpa mami saya. Oh, awak dapat jumpa mami awak. Okey, kalau Hijri Dia pula? baby. Oh, baby. Bila saya dapat beli aiskrim, cikgu. Awak suka aiskrim ke? Ya, aiskrim Mijuan. Ni I wawa, ni I ni. Okey, bagus. Nanti bila awak beli aiskrim, awak buat muka excited, muka teruja. Okey, cikgu. cuba awak buat muka teruja sekarang, dua-dua. Teruja. Macam tu. Okeylah, macam korang teruja. Last sekali kita ada perasaan apa ni? Perasaan Fifi. Fifi sekarang tengah ada perasaan ni ke? Tadi ya, sekarang tak. Perasaan apa ni? Sedih. Sedih. Cuba awak tengok. Bila dia sedih, mulut dia macam mana? Melengkung. Melengkung ke atas ke melengkung ke bawah? Ke bawah. Ke bawah. Lepas tu, dekat mata dia keluar apa? Taklah, Bintik. cikgu. Macam bintik-bintik je ni. Bintik-bintik kalau awak nangis. Apa yang keluar daripada mata awak? Air. Air. Itu menandakan awak tengah Sedih. sedih. Betul. Macam sedih. Macam apa tadi? Kucing berak dekat kaki awak sedih. Kalau masa kucing awak mati, sedih tak? Tak ada kucing. Contoh je. Cuba awak. Macam itu yang ambil mana awak. Awak sedih tak? Awak sedih tak? Itulah. Okey, jadi dah kenal kan semua emosi kan? Kenal. Okey, cikgu nak awak berdua
Cikgu nak Apa cikgu that time cikgu? Okey, sekejap tau. Cikgu nak awak berdua pilih emosi apa yang awak tengah rasa pagi ni. Pagi ni. Ya, Sekarang ke pagi ni? sekarang. Oh, sekarang ya. Okey, Dia pilih ambil lagi dulu. Okey, Pipi. Awak nak ambil warna biru ke? Tak ada cikgu. Okey. Cuba tunjuk. Tunjuk. Macam sama ke macam lain? Lain, cikgu. Lain. Okey. Pipi, cuba beritahu cikgu apa emosi awak sekarang, apa perasaan awak sekarang ni? Gembira. Gembira. Cuba awak jadi gembira sikit. Inilah saya gembira cikgu. Cuba awak. Itu dah jadi teruja cikgu. Oh, iya ke? Ya cikgu. Tapi terus jawab tu lain. Tak cikgu. Itu awak gembira. Ya. Okey, saya cuba gembira awak sebab senyum. saya dapat belajar benda baru. Okey, apa yang awak belajar benda baru tu? Sel emosi saya. Okey, cuba senyum gembira-gembira. Pandang sana. Okey, Hiji pula. Hiji perasaan apa hari ni? Teruja. Teruja. Kenapa Hiji teruja? Sebab saya belajar besar haiwan. Saya suka haiwan cikgu. Awak suka haiwan. Awak ada beli haiwan dekat rumah? Ada Haiwan apa? ikan. Ikan. Awak ada namakan tak ikan awak tu? Tak ada cikgu. Tak ada. Tak apa. Awak panggil si ikan. Saya mana ikan cikgu. Oh, ikan. So, cuba buat bukan teruja. Kadang saya nyanyi cikgu. Macam Ikan mana? kalau si ikan. Sedap suara awak. Nanti cikgu boleh hantar cara yang menyanyi. Cikgu akan nama saya dengan ikan. Boleh. Okey, cuba buat muka teruja. Okey, pandang sana yang buat muka teruja. Pipi buat sekali. Okey. Tunjuk sana semua buat. Satu emosi langkah awak. kecil yang sangat berkesan. Baiklah, dari sekolah kita beralih ke rumah pula. Kerana di sinilah pembelajaran yang sebenar berlaku secara berterusan. Peranan ibu bapa sama pentingnya, kalau bukan lebih penting lagi. Betul, waktu persekolahan mungkin tamat pada waktu petang, tapi interaksi dengan keluarga ni ia berlaku 24 jam. Rumah adalah makmal emosi pertama untuk setiap kanak-kanak. Jadi, apa yang ibu bapa boleh buat? Pertama, berkomunikasi secara terbuka. Jadikan perbualan tentang emosi ni sebagai rutin harian. Soalan yang mudah macam, apa yang buat adik happy kat sekolah tadi? Ataupun, kenapa mama tengok adik macam sedih je? Dah cukup untuk buka pintu kepada kesedaran emosi yang lebih mendalam. Kedua, dan yang ini mungkin paling mencabar, kita kena jadi role model. Anak-anak ni, mereka perhati semua benda. Cara kita uruskan kemarahan kita, cara kita hadapi kekecewaan, semua tu jadi buku panduan untuk mereka. Jadi, tunjukkanlah cara untuk bertenang, bukan cara untuk meletup. Dan strategi ketiga yang sangat-sangat berkuasa, sahkan emosi mereka. Maksudnya, kita terima perasaan mereka tanpa menghakimi. Frasa yang mudah macam, Mama faham adik sedih sebab mainan dah rosak, adalah jauh lebih baik daripada, alah benda kecil macam tu pun nak nangis. Ayat macam tu buat anak rasa difahami dan selamat. Kita dah bincangkan kesannya, manfaatnya dan peranan guru serta ibu bapa. Sekarang, jom kita simpulkan semuanya dan fikirkan, apakah langkah pertama yang boleh kita ambil? Tolong ingat mesej penting ni ya. Usaha yang kita buat hari ini bukan sekadar untuk hentikan tantrum. Ia adalah satu pelaburan untuk masa depan. Kita sebenarnya sedang membentuk seorang dewasa yang bukan sahaja berjaya, tapi juga penuh empati dan pandai memahami orang lain. Jadi, saya tinggalkan anda dengan soalan ini. Tak perlu ubah semua benda serentak. Mulakan dengan satu langkah kecil. Apakah satu perbualan tentang emosi yang boleh anda mulakan dengan anak anda atau anak murid anda sebaik sahaja anda habis menonton kupasan ini? Jawapannya mungkin akan mengubah hari mereka dan juga masa depan mereka.